Assalamualaikum. Nama saya Namira. So hari ini saya nak huraikan apa itu naratif visual. Visual naratif. Visual naratif ni adalah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris iaitu naratif visual. Okey, naratif visual ni adalah cerita yang diberitahu terutamanya penggunaan media visual. Biasanya, kisah ini mungkin diberitahu menggunakan teknik fotografi, ilustrasi atau video yang masih ada dan boleh dipertingkatkan dengan grafik, muzik, suara atau audio yang lain. Okey, tajuk animation yang saya pilih ni adalah Changing Batteries. Animation yang saya pilih ni adalah berkisahkan tentang seorang nenek tua dan juga sebuah robot. Diorang ni hidup bersama. Cerita ini mengisahkan tentang berhubungan antara hidup manusia dan juga sebuah robot. Mereka dapat hidup bersama sedangkan mereka berlainan dunia. Sebuah robot ini sangat-sangat rajin kerana dia dapat membantu neneknya untuk membuat kerja-kerja rumah, terutamanya kerja aktiviti rumah. Robot itu dihadiahkan oleh anak nenek tua itu untuk membantu nenek itu membuat kerja rumah dan juga meluangkan masa bersama nenek tersebut. Kisah yang saya pilih ni dia sangat-sangat menyayat hati kerana pada akhirnya nenek tersebut mati bersama-sama dengan robot itu. So kita boleh lihat dia punya cerita. So saya ada kepilkan sedikit cerita dekat video saya. Saya pilih cerita ni sebab jalan cerita dia menarik. Walaupun subtitle tak ada ataupun perbualan antara nenek tu dan juga robot tu, tapi jika penonton melihat cerita tersebut, kita akan mudah faham. Cerita dia juga dapat menarik para penonton untuk melihat cerita tersebut. Setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Okey, dekat video saya ni yang banyak membantu adalah dua orang ni. Say hi!